Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Stadium of Light suram, Sunderland jadi lauk Brighton. Sunderland terus dihantui badi di laman sendiri selepas tunduk 1-0 kepada pasukan Brighton, sekaligus mencatatkan kekalahan ketiga berturut-turut di Stadium of Light. Gol tunggal perlawanan terhasil melalui sentuhan comot yang Kuba Minte, yang lebih kepada cubaan hantara lintang berbanding percubaan gol sebenar. Namun kelemahan penjaga gol iaitu Melker Elbow yang gagal mengawal tiang dekat membolehkan bola menerobos masuk, meranapkan moral pasukan tuan rumah. Suasana semakin tegang apabila Habib Diarra mendakwa dikasari Lewis Dunk. Namun reaksi berlebihan beliau hanya dianggap sebagai lakonan murah oleh pengadil. Walaupun Granit Xhaka cuba menyelamatkan keadaan, kedudukan pasif pertahanan Sunderland akhirnya memakan diri. Keputusan ini membolehkan pasukan Brighton memintas kedudukan mereka, meninggalkan Sunderland dalam krisis keyakinan yang memalukan di hadapan penyokong sendiri. Emirates berpesta, Daumen dan Gyökeres benam ego Everton. Arsenal mengukuhkan cengkaman di puncak liga dengan kelebihan 9 mata selepas menundukkan pasukan Everton 2-0 dalam aksi penuh drama. Walaupun Jordan Pickford bertindak cemerlang menafikan deretan peluang The Gunners, kesilapan melulu beliau pada minit ke-89 membawa padah apabila Victor Gyökeres mudah menolak masuk gol pembukaan. Everton yang sebelum ini berlagak sombong dengan rekod tanpa kalah di tempat lawan, terpaksa akur apabila benteng bas 2 tingkat mereka akhirnya runtuh di penghujung saingan. Sejarah tercipta apabila pemain remaja, Max Daumen, menjadi penjaring termuda dalam sejarah Liga Perdana Inggeris pada usia 16 tahun dan juga 73 hari. Selepas melakukan larian solo sensasi menewaskan gawang kosong, kemenangan ini bukan sekadar 3 mata, malah satu amaran keras buat Manchester City sebelum aksi final Carabao pada minggu hadapan. Arsenal kini terbang tinggi, meninggalkan Everton yang meratapi nasib dan City dalam tekanan yang amat menyesakkan. Tragedi 1.5 bilion, Newcastle malukan Chelsea di Stamford Bridge. Stamford Bridge sekali lagi menjadi saksi kehancuran projek mega Todd Boehly selepas Chelsea tunduk memalukan kepada Newcastle United. Walaupun telah melabur hampir 1.5 bilion, The Blues bimbingan Liam Rosenior kelihatan seperti pasukan amatur yang hilang punca. Anthony Gordon, pemain yang pernah dikejar Boehly satu ketika dahulu, bertindak sebagai algojo dengan merobek pertahanan Chelsea, sekaligus menamatkan kemarau kemenangan Newcastle di laman keramat London itu sejak 2012. Ketiadaan Pedro Neto nyata melumpuhkan rentak pasukan. Namun itu bukan alasan buat skuad semahal ini untuk bermain tanpa jiwa. Sorakan dan juga ejekan penyokong di akhir perlawanan adalah bukti kemuncak kemarahan terhadap kegagalan pengurusan yang hanya tahu membazir tanpa hasil. Jika tewas 5-2 kepada PSG belum cukup perit, kekalahan ini mengesahkan bahawa Chelsea kini hanyalah sebuah kelab kaya yang sedang menuju ke arah kehancuran total. City tergelincir, impian kejuaraan semakin malap. Manchester City terpaksa akur apabila jurang mata dengan Arsenal semakin melebar selepas sekadar mencatatkan keputusan seri 1-1 menentang pasukan West Ham. Walaupun Bernardo Silva memberikan harapan awal menerusi gol pembukaan cantik pada minit ke-30, kegembiraan The Citizen tidak kekal lama apabila West Ham menyamakan kedudukan sejurus kemudian. Benteng bas 2 tingkat yang dipamerkan oleh The Hammers di babak kedua nyata gagal ditembusi, sekaligus merentap ego City yang memburu kemenangan. Kini, City ketinggalan 9 mata di belakang pasukan Arsenal yang terus terbang tinggi. Walaupun mempunyai baki satu perlawanan dalam tangan, prestasi tumpul ini seolah-olah memberikan laluan percuma buat The Gunners untuk menjulang trofi. Jika anak buah Pep Guardiola terus mensia-siakan peluang keemasan menentang pasukan bawahan, mereka mungkin perlu melupakan impian untuk mempertahankan gelaran pada musim ini. Magis Arda Güler, gol jarak jauh malukan Elche. Real Madrid kembali memberi tekanan kepada pasukan Barcelona selepas membelasah Elche 4-1. Namun tumpuan dunia terarah kepada keajaiban yang dicipta oleh Arda Güler. Pemain muda Turki itu mencuri tumpuan apabila menjaringkan gol luar biasa dari bulatan tengah padang, melambungkan bola tepat ke gawang lawan yang meninggalkan penonton terpaku. Pengurus Alvaro Arbeloa menyifatkan gol tersebut sebagai luar biasa dan sesuatu yang layak dibayar dengan harga 3 keping tiket.
Selain Magis Gula, Antonio Rudiger, Federico Valverde dan Dean Howson turut mencatat nama sebagai penjamin bagi memastikan kemenangan selesa di Bernabeu. Walaupun Kylian Mbappe masih diketepikan akibat kecederaan lutut, kualiti serangan Madrid tetap berbisa. Kemenangan ini meletakkan Los Blancos hanya satu mata di belakang Barcelona, sekaligus menghangatkan lagi persaingan tahta La Liga sebelum pertembungan tetangga menentang Atletico Madrid pada minggu depan. Kebangkitan Gavi, Wira Barcelona kembali beraksi. Gegasi Katalan iaitu Barcelona secara rasmi mengesahkan bahawa pemain tengah kental iaitu Gavi telah mendapat lampu hijau daripada pasukan perubatan untuk kembali ke padang. Selepas mengharungi tempoh pemulihan yang panjang, kepulangan bintang muda Spanyol ini disambut dengan penuh keterujaan oleh penyokong Blaugrana. Kehadiran Gavi dijangka mampu memberikan suntikan tenaga dan semangat juang yang amat diperlukan oleh skuad kendalan Hansi Flick. Walaupun kemungkinan besar beliau hanya akan diberikan minit permainan yang terhad pada perlawanan esok, impak psikologinya terhadap pasukan sangat besar. Gavi kembali untuk membuktikan bahawa beliau masih lagi nadi penting di jentera tengah untuk pasukan Barcelona. Kesetiaan Reece James, Chelsea kunci kapten sehingga 2032. Di tengah-tengah krisis prestasi yang melanda Stamford Bridge, Reece James memberikan sinar harapan buat penyokong dengan menandatangani kontrak lanjutan sehingga 2032. Kapten The Blues itu menegaskan bahawa hatinya hanya untuk Chelsea dan beliau mahu menghabiskan tahun-tahun kemuncaknya di kelab yang telah membentuknya sejak kecil. Walaupun prestasi pasukan sedang merudum di bawah kendalian Liam Rosenior, Reece James tetap percaya bahawa kelab mempunyai segala ramuan untuk kembali menjulang kejayaan. Bagi peminat, komitmen jangka masa panjang wira tempatan ini adalah bukti bahawa projek Cobham masih menjadi nadi kekuatan kelab. Adakah kesetiaan James mampu menjadi pemangkin kepada kebangkitan semula Chelsea ataupun beliau bakal menjadi saksi kepada keruntuhan empayar yang sedang bergelut ini? Napoli muktamad, Højlund milik mutlak. Pengarah Napoli iaitu Mana telah mengesahkan bahawa kelab itu akan mengaktifkan klausa pembelian tetap untuk Rasmus Højlund dengan nilai 44 juta euro. Penyerang Denmark itu yang pada asalnya dipinjamkan dari Manchester United, kini secara rasmi akan menjadi pemain tetap di bawah bimbingan Antonio Conte. Secara keseluruhan, United bakal menerima pakej bernilai 50 juta euro selepas mengambil kira yuran pinjaman musim lalu. Bagi Manchester United, ini adalah langkah drastik untuk memulihkan akaun kelab. Dengan penjualan Højlund dan Marcus Rashford, pengurusan di Old Trafford yakin mampu menjana dana terkumpul sebanyak 80 juta euro bagi membina semula skuad yang lebih kompetitif. Adakah pembersihan besar-besaran ini akan membuahkan hasil ataupun United hanya sekadar menjual aset tanpa berganti yang setanding? Alisson ke Turin, Juventus entai peluang keemasan. Gegasi Itali iaitu Juventus dilaporkan mula mengesan peluang untuk membawa masuk penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, selepas beliau dikatakan tidak lagi menjadi nadi utama dalam perancangan masa depan Liverpool. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, The Old Lady sedang memantau rapi situasi ini memandangkan Liverpool kini sedia untuk beralih arah kepada penjaga gol yang lebih muda. Kehadiran Alisson di Turin pastinya akan memberikan kestabilan luar biasa di benteng pertahanan Juventus. Adakah ini petanda berakhirnya era kegemilangan Alisson di Anfield atau adakah Juventus sekadar mahu mengambil kesempatan atas pembersihan skuad yang sedang dilakukan oleh kelab Merseyside tersebut? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.